5 tips untuk elak daripada terkena tekanan darah tinggi. Yang nombor 5 tu paling kena jaga-jaga. Jangan lupa follow saya, like dan share video ni supaya lebih ramai orang nampak manfaat. Darah tinggi ni sebenarnya silent killer tau. Takkan ada simptom melainkan dah ada kerosakan pada organ-organ lain. Contohnya kena serangan jantung, stroke. Yang itu kita tak nak berlaku komplikasi. Pertama, limitkan pengambilan garam dalam seharian kita. 2 gram sehari sahaja. 2, kurangkan processed food. Kalau boleh elak je terus. Yang ketiga, pastikan exercise 20 minit sehari paling kurang. Suruh berlari tu tak, brisk walk je at least. Yang keempat, kena cukupkan tidur 6 hingga 8 jam satu hari. Malam tau, bukan pagi. Malam-malam duk tengok TikTok, apa benda bahaya, tak perlu, tak payah. Tapi kalau tengok TikTok saya untuk tips kesihatan, tak apa. Tu saya benarkan. 5, handle stres tu dengan betul, dengan efektif. Sebab bila stres hormon meningkat, itu yang menyebabkan tekanan darah tinggi kita naik tak turun-turun. Alright?